bahasa mekar berkembang. Tidak hanya sekadar penjalar sembang, tetapi jambatan panjang dan kukuh yang menaut bahtera dari segenap benua. Pedagang dari timur dan barat rela menanggalkan logat masing-masing di lantai basah dingin dermaga. Lalu senang hati menyarungkan lidah dengan satu lisan yang ramah. Bahasa itu lembut seperti tenang laut. Sudi menerima pelbagai ragam muara. Bicaranya lebih mahal berharga daripada nilai rempah dan emas, mampu mematahkan sengat bisa sengketa, berupaya memujuk ketidaksehaluan janji dengan sepasang payung lebar terbuka meneduh ehwal musyawarah dan niaga. Kini, setelah berabad musim bersalin kulit, zuriat bahasa itu masih membiak ligat selagi setiap warga setia percaya ia selamanya menjadi balai utama di sebuah mahligai negara bangsa. Jikalau tadi peserta pertama dan kedua kita merupakan anak Jatim Melaka, kini peserta ketiga ini merupakan anak kelahiran Johor Bahru dan kini telah berkhidmat sebagai pegawai tentera hampir 20 tahun. Beliau telah bergiat aktif dalam bidang penulisan kreatif sejak tahun 2023 lagi. Karya-karyanya telah tersiar dalam majalah terbitan DBP, Akhbar Perdana, penerbitan di Akhbar Sabah dan Sarawak serta di platform digital. Beliau turut menerima hadiah sastra Tunas Sarawak pada tahun 2024 bagi kategori puisi dan pada tahun 2025 bagi kategori cerpen.